Jangan lari, jangan lari. Relax, relax. Ya. Baju ni cantik tak yang? Cantik tak? Cantik. Ha? Bila masa saya beli? Tak sayang beli sebab sekarang sayang tengah macam tengok-tengok baju mana yang layak untuk dijadikan raya pertama. Macam tu. Okey tak? Ni cantik tak ni? Hah? Cantik tak ni? Saya beli kenapa? Kan saya kata saya nak cari-cari baju yang mana yang sesuai pakai raya first. Yang paling meletup tu pakailah raya first. Ni cantik tak ni? Cantik. Ha? Cantik. Cantik? Cantik. Semua okey? Okey. Ha? Yelah. Confirm ah? Confirm lah. Berapa? Tapi ni saya rasa macam salah beli saiz lah. Tak apalah kejap. Hah? Abi, yang ni mesti Abi suka. Yang Ya. ni mesti Abi suka. Beli dua ke? Sampai dua beli? Kan saya dah cakap, alah penat ulang-ulang cakap ni. Ni cantik tak ni? Yang ni, okey. Yang ni cantik. Yang ni letup kan? Ni nampak dia macam terletak kemas. Cantik kan yang ni kan? Ni habis suka cantik. Ha? Cantik. Okey lah yang, kenalah ni. Tapi banyaknya baju nak beli kan raya pertama sekali je pakai. Kan saya kata, ni boleh lah ni, raya pertama ni. Boleh lah ni, kenalah ni, nampak? Abi Kan pun kita suka dah kan? janji dengan family nak colour rich brown tahun ni. Bukan colour biru. Oh, colour rich brown tau ni. Baju ni memanglah cantik tapi dah janji kan nak colour rich brown. Tak apa. Nanti mama cakap apa pula? Tak apa yang. Ni kedua. Tadi ketiga. Habis? Yang pertama. Nanti saya tengok balik. Shopping balik yang warna rich. Oi! Takkan nak beli lagi baju? Yelah kata tadi tema salah. Oh, mentang-mentang lah habis bonus nak raya. Kemarin nak beli tu, beli ni. Banyak kali belilah. Kalau boleh bagilah jiran sekali baju tu,